kepada Tuan Pengerusi Majlis, barisan para hakim yang arif lagi bagaimana, guru-guru dan nakan-nakan yang dikasihi sekalian. Nama saya Sumayan binti Muhammad Firdaus dari kelas tahun 2 Abu Hassan. Tajuk cinta yang saya akan sampaikan pada hari ini ialah sang kancil dan buaya pemalas. Pada suatu hari yang panas terik, sang kancil berjalan perlahan-lahan di tepi sungai. Ia letih dan sangat lapar. Aduh, perut aku nasi bunyi je. Kruk, kruk, kruk. Mana nak cari makanan ni? Kata sang kancil sambil garuk kepala. Tiba-tiba matanya ternampak buah rambutan yang menanum di seberang sungai. Merah menyala, manis dan segar. Wah, tu buah rambutan tu. Tapi macam mana aku nak ke sana? Kawan-kawan tahu tak? Sang kancil tak pandai berenang. Tiba-tiba muncul seekor buaya yang besar dari dalam sungai. La. Objek, ada buaya rupanya. Kata sang kancil. Siapa yang berani datang ke kawasan aku ni? Tanya buaya dengan suara garau. Sang kancil cepat-cepat jika idea. Dia bersenyum sambil berkata, hai buaya, aku ada berita gembira. Raja Rimba nak bagi hadiah kepada semua buaya yang tinggal di sungai ini. Tapi aku kena kira dulu berapa ekor semuanya. Buaya pemalas dan suka hadiah itu pun terus panggil kawan-kawannya. Woi, buaya-buaya, cepat datang. Ada hadiah ni. Maka datanglah berpuluh-puluh ekor buaya. Mereka beratur dari tepi sungai sampai ke seberang. Sang kancil pun tersenyum lebar. Dia mula lompat ke satu buaya sambil berkata, 1, 2, 3, lekuk. Kepada buaya aku ketuk. 4, 5, 6, lekuk. Jantan betina aku ketuk. Wah, buaya memang pandai berenang. Beratur je. Akhirnya, dia sampai ke seberang sungai dan menjerit. Hahaha, terima kasih buaya-buaya. Aku dah sampai ke sini. Tak payah berenang pun. Hahaha. Kamu semua dah kena tipu. Buaya-buaya semua terkejut. Apa? Sang kancil tipu kita? Tapi sang kancil tak jauh. Sambil makan buah rambutan yang manis, sambil itu dia pun bernyanyi. Wahai kawan-kawan, jangan mudah percaya. Fikir masak-masak sebelum bertindak. Jangan kita tamak, jangan terperdaya. Dalam hidup ini kita perlu bijak. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak semua tertipu dengan Sumayan. Okey, baguslah Sumayan. Okey.